guys. Yang mana yang masih baru lagi di channel ni, subscribe dulu. Hari ni saya nak pergi kampung je. So korang layan lah bunyi helikopter ni. Bunyi tak? Ingat kan? Suatu motor aku ni macam keluar asap lah. Kena baiki. Nantilah nanti ada masa korang layan lah video ni dengan helikopter. Dia okey, bunyi helikopter boleh bawa. Tadi ada orang lambai. Dia nampak ke aku pakai GoPro ni? Dia nampak ke? Saya tak nampak GoPro besar kan. Hari ni putih-putih kampung je. Suka sebenarnya tengok budak-budak. Dia orang happy je. Kita yang dah besar ni banyak benda yang nak kena fikir. Beginilah jalan kampung saya. Okey, suasana kampung sejuk. Kalau aku masuk kampung mesti orang pandai. Motor aku bukan begitu kuat pun. Saya starting je. Aku banyak lubang-lubang. Slow je lah bunyi. Aku berhajat lah one day aku nak buat THLC kot. Maybe tapi kalau beli crankcase wave, lepas tu headlock sebagai headlock 15, piston kita pakai 80 fit je. Gila takkan nak buat ada naik daily ke tu. Hari tu pakai RFG. Lepas tu faham lah jalan dekat Kelantan kan macam mana. Lepas
tu beko. Lepas tu bocor lah, depan belakang bocor. Itulah kisahnya. Ni RSP baru tukar je ni. Ni kampung ni jalan dia bersambung, so boleh pusing-pusing lah, besar lah juga, agak luas. Dia bersambung kampung di antara kampung, so boleh jalan jauh juga lah. Lucu. Lah, macam ni lah view kampung. Sorry kalau tersasul, sebab aku memang tak edit video, macam video original je. Kalau edit dia jadi pelik, putus-putus. InsyaAllah one day kalau YouTube ni berjaya, aku dapat beli motor lain, aku akan buat ombak lah juga. Kalau ada rezeki kat YouTube ni, macam tu lah. Dapat pakai Ducati ke, wish. Kalau tak dapat Ducati, dapat CBR ke 1000cc, BMW ke. Sekarang ni macam mampu lah, tak pakai ubat, sebab banyak benda lagi tak ada. So saya buat video mana-mana motor yang ada je. Itulah kisahnya. Dia kampung ni tak adalah betul-betul kampung sangat. Ada je kemajuan sikit, ada elektrik, cuma tak teruk sangat lah. Dia tak ada elektrik tu teruk sangat. Hey, dia dua, dia tiga, motor ni dia empat je. Hari tu memang bercadang nak buat 5 speed, tapi macam rugi lah, sebab dia empat ni 5 speed ni semua elok lagi, 1, 2, 3, 4 masih elok lagi. So kalau tukar agak rugi lah, sebab tak guna gitu.
pula membuatkan perjalanan kita lebih perlahan lah. Kalau cahaya matahari macam ni, aku tak sure lah view cantik ke tak. Mungkin ke tak, maybe. Kemungkinan besar gelap lah. Okay guys, itu saja untuk video kita pada kali ini. Korang yang masih baru lagi dengan channel ni, boleh subscribe dulu. Korang boleh like, komen dan share video ni. Okay guys, dan jangan lupa tekan button loceng supaya tak terlepas video-video baru yang saya akan upload. InsyaAllah saya upload 2 hari sekali ke, tiap-tiap hari ke, tengok keadaan. Gitu guys. Thank you guys.